Sambil dekat Mamak, aku boleh buat lebih kurang 800 USD sekarang. 123 pip. Okay, aku collect dulu lah. $700. Alhamdulillah. Settle. Collect all. Almost 125 pip. Mudah je. Kalau sekarang ni kita tengok dekat H4 H4 dia ambil area dekat support H4. Memang betul-betul fresh and clean lah kat bawah ni. So ni kenapa aku tanda dekat situ. H1 ada satu support kat sini yang telah di break tapi tak berjaya melakukan continuation. Dia datang sini dia touch valid. Sebab apa? Sini support and then dia breakout dan dia retest breakout balik kat sini dia datang. So itu dekat H1 yang aku nampak. Lepas tu aku turun ke M30. M30 aku tak nampak apa-apa. Tengok kat M15. Okay, dekat M15 aku ada nampak satu area RBS. M15 nya RBS area kat sini lah. Ni resistance become support yang sangat fresh. So memang zone ni sangat valid dan cantik untuk nak entry lah. Lepas tu aku nampak dekat M5 tadi ada satu rejection buy kat sini. Turun, naik dan dia datang balik for second time. Aku buy kat sini. Buy player sampai di atas. Sini TP aku lah. Sini adalah TP area. Udah je dekat Mamak pun kita boleh buat duit. Minum teh ais bos.